Testimoni pesakit diabetes selepas mengguna Nistex. Nistex, satu produk terbaik dalam pasaran yang menggabungkan dua gergasi dari perubatan tradisional dalam satu produk yang diformulasikan secara saintifik dan berteknologi tinggi. Ia mengandungi habatus sauda, Nigella sativa, monk fruit, mineral dan vitamin untuk memberikan kesan habatus sauda yang terbaik. Salah satu kegunaan Nistex ialah untuk mengawal paras gula darah. Ia disyorkan untuk diguna oleh penghidap penyakit diabetes dan juga kepada orang biasa untuk mengelak daripada mendapat diabetes. Testimoni pengguna. Kes pertama, seorang isteri yang memerlukan 4 kali suntikan insulin sehari. Sehari sebelum hari raya tahun lepas, beliau tidak menyuntik insulinnya selama 4 hari setengah dan keadaan kesihatan beliau tidak terganggu dengan ekstrim. Beliau masih boleh terus menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Insulin hanya disuntik pada hari kelima. Kes kedua, seorang pesakit diabetes di mana kadar gula darahnya berjaya dikawal ke paras 5.4. Sesuatu yang sangat mengejutkan. Banyak lagi perkara lain seperti keadaan tenaganya menjadi sangat baik, kurang keletihan dan lebih bersemangat. Perlu diingatkan di sini bahawa memberhentikan suntikan insulin dengan sendiri tanpa pengetahuan doktor adalah berbahaya dan dilarang melakukan semikian. Testimoni ketiga. Saya, Yusuf dari Jerantut, ingin memaklumkan mengenai Nistex. Isteri saya yang sudah 30 tahun menghidap diabetes dan juga aras kolesterol yang tinggi, dalam kadar lebih dari 10. Setelah beliau mula mengambil Nistex sejak beberapa bulan lepas, paras gula darahnya adalah dalam lingkungan 5 ke 6 sahaja dan paras kolesterolnya adalah dalam lingkungan 7. Badannya terasa ringan dan cergas setiap hari. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof kerana mengeluarkan Nistex yang banyak membantu isteri saya. Saya sendiri pun sudah mula mengambil Nistex sekarang dan saya dapati saya sentiasa bertenaga dan cergas sepanjang hari. Terima kasih Prof, syukur Alhamdulillah. Semoga sumbangan dan jasa baik Prof diberi ganjaran oleh Allah. Amin.